Minta izin guys boleh? Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي dah cabut balik kena boleh Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hi guys, saya tengah test mic. Tengok Ustaz macam mana mic kita. Dah berani lampu dia punya lah. Dia kena ada lampu. Lampu dia clean tak connect kan tu? Kan ni boya, tu bukan boya. Salah boya. Tak, tu hak nu. Hang kena ambil yang tu. Tak bukan, ambil yang tu. Cucuk tu. Tapi sama lah tu. Tak. Lain ni kot. Sat, cucuk. Dia bawa betul. Cucuk. Tu, ni lah boy. Betul. Assalamualaikum. Hai guys. Ada. Okey. Hari ini kita bersiaran secara langsung untuk tajuk Kinder Hive Seronok Jadi Baik, dan kita berada pada episod yang ke-6. Episod yang ke-5. Karakter yang ke-5 iaitu pemurah. Alright. So audio kita test dulu, tengok kalau audio clear tulis A5, kalau visual clear tulis V5, dan kalau kedua-duanya clear tulis AV5. Dan jom sama-sama kita mula majlis insya-Allah. Kalau tak ada aral yang melintang, kita agak sedikit off daripada grip kita dalam 3-4 minit. Boleh? Jom. Minta maaf guys. Okey, boleh. Audio clear tak? Siapa nama? Aiman. Audio clear dia kata. Clear. Okay, A5 audio clear, visual clear, good, lighting cantik, lighting good. Jom, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alright. Apa khabar semua? Ibu bapa, cikgu-cikgu,
teacher, madam, ahli keluarga, dan juga semua yang berkesempatan untuk dengar live Kinder Hive yang kita namakannya Seronok Jadi Baik setiap hari Selasa jam 2 petang dan bersiaran selama setengah jam. Dan hari ini kita dah masuk untuk episod yang kelima berkaitan dengan karakter building. Itu dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu dia pembentukan karakter yang dibina khas silibus ini oleh Kinder Hive sendiri untuk tadika Kinder Hive dan anak-anak di Kinder Hive untuk mewujudkan kebersamaan dengan pembentukan nasional untuk membentuk karakter anak-anak kita. Jadi kita mengenengahkan, macam kalau yang baru-baru ni tuan-tuan sempat hadir, kami di Kinder Hive TTDI Jaya. Kita pampangkan di pintu masuk tu, tuan-tuan masuk je tadika kami tu, ada 20 karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami susun menjadi canting kepada anak-anak kita, bermula dengan pemalu, menyayangi yang tua, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan juga bersifat apa satu lagi yang nombor 4 kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad minggu lepas sabar, dan hari ini pemurah. Ini adalah karakter seorang manusia. Tak seronok kalau seorang tu cerdik, anak tu cerdik tetapi dia tak ada malu. Tak bagus kalau budak tu cerdik dan ada malu, tapi bila ada malu ni semua benda yang lain tak jadilah. Sebab tu kita buat dia nombor 1. Tapi anggapkan je dia ada malu tapi dia tak sayang, dia tak hormat yang tua, dia tak sayang yang muda. So dia tak akan membentuk karakter yang baik. Kemudian tak seronok kalau dia pemalu. Dia sayang orang tua, dia hormat orang tua, sayang yang muda. Tetapi dia tidaklah seorang yang dia tak sabar, panas baran. Kita tak seronok lagu tu, budak lagu tu kan. Sikit-sikit dalam budak-budak kan. Macam ya Allah, sabar kan. Nak kena lurut badan dia, nak cakap sabar kan. Dan kemudian tak seronok juga kalau pemaaf. Lepas sabar Pemaaf. Lepas tu baru pemurah kita. Sebab itu tak seronok kalau seseorang itu dia tak pemaaf. Dia tak bagi maaf dekat orang, dia tak suka memaafkan orang. Dan sangat tak seronok kalau seorang yang tak pemurah. Dia seorang suami, dia seorang isteri, dia seorang bapa, dia seorang mak. Tapi bila nak minta, berkira orang kata peminta sedekah mai, banyak bersangka buruk. So dia karakter ni dia kena build sekali, dia jadi cantik. Bukan perfect. Kita bukan nak kita sentiasa memberi maaf, tak juga, sebab kita manusia. Sebab karakter manusia ni dilakonkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada kala Nabi kita memainkan watak macam, contohnya macam perang Badar, Nabi kata kau akan balas balik 70 kali ganda. So Nabi ada je terkeluar perkataan macam tu sebab karakter manusia. So kita mestilah lebih lagi daripada tu. Cuma dia menjadi asas. Okey tak kalau mukaddimah macam tu kan? Jadi marilah sama-sama kita mulakan dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga perkongsian kita lebih bermakna dan kita niatkan supaya Allah menghadiahkan segala yang kita baca ni dihadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, isteri baginda dan sahabat baginda, dan kepada semua para alim ulama, kepada semua cikgu-cikgu tadika kita, kepada semua cikgu-cikgu tadika yang ada, dan kepada semua ibu bapa yang membentuk anak-anak dan semua kawan-kawan kita di tadika, dan semoga anak-anak tadika di Kinder Hive khususnya membesar dan membentuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sebab kita pun dah ada anak-anak yang dah graduate nanti. Okay. So tahniah kepada anak-anak itu juga, dan semoga anak-anak ini menumbuh dan bermanfaat di sekolahnya nanti insya-Allah. Dengan yang demikian itu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء والحمد لله رب العالمين. Amin. Oh ya, saya teringat untuk nak share dengan semua orang berkaitan dengan doa yang saya sendiri susun dan saya baca selalu di dalam bacaan semayang. 5 bacaan doa yang disusun, saya sendiri susun. Tetapi ini semua doa-doa yang sabit daripada ayat Quran dengan hadis ya, berkaitan dengan doa untuk anak-anak yang soleh. Bukan bermakna anak saya bagus, tidak. Kemarin keluar pun berperang juga. Sebab kemarin meraihkan hari Jumaat dia. Dia keluar pun berperang juga. Bukanlah kata anak tu soleh, tidak. Cuma usaha kita dalam berdoa, ini ikhtiar kita dalam berdoa nak anak, sebab kita tak tahu ke depan ni jadi macam mana kan. Mak bapak saya tak tahu doa kali yang keberapa barulah saya jadi hak orang macam tuan-tuan duk tengok kan. Yalah, boleh berfikir, boleh pandai tahu waktu yang sesuai dan sebagainya. Wallahu a'lam. Bismillah. 5 doa sebagai permulaan untuk tajuk kita seronok jadi baik, dan hari ini tajuk kita adalah pemurah. So 5 doa yang mudah dibaca dalam semayang, dalam doa lepas semayang tu, and yet very powerful. Okay, sebelum saya nak mula, tolong share dulu bagi tahu kat semua orang. Masuk sebab kita nak share doa. Sebab untuk pengetahuan semua, kita dah rasmikan kita punya cawangan yang ke-15 baru-baru ni. Jadi kita berhenti sat daripada merasmikan cawangan kita. Cawangan tetap akan ada. Kita ada lagi 15 cawangan in progress. Untuk pengetahuan semua, kita ada lagi 15 cawangan in progress. So berbaki ada lebih kurang lagi 25 cawangan dalam tahun 2025 ni untuk kita bangkitkan. Kita mengalu-alukan siapa yang nak bersama dengan kita untuk license bersama dengan kita, dan tim kita hari ni semuanya ada dengan tuan-tuan. Semuanya ada dengan tuan-tuan. Boleh heads up daripada HQ pun ada dengan kita, dan juga kita ada tim akademi kita pun ada bersama dengan kita untuk ni. So far bagi tahu dulu sebelum saya nak share 5 doa ini. Dan siapa yang nak screen record, panggil screen record betul kan? Siapa yang nak screen record apa doa yang saya nak baca ni, boleh silakan. It's yours, it's okay, no problem. Dan boleh share dengan ahli keluarga dan sebagainya, sebab very simple doa ni and yet very powerful. Dah bersedia? Kalau dah ready, dah share dengan semua orang yang dah ready, tulis ready, saya bagi sharekan doa ni untuk semua. Alright, if dah ready, dah bersedia, dah screen record, dah ambil nota kan, dah nak ni, and then boleh bagi tahu. Alright. Ready. Okay, ready. Okay. Doa yang pertama, saya akan ulang beberapa kali, kemudian nanti kita masuk tajuk pemurah, insya-Allah. Macam mana nak baca tajuk pemurah kalau kita tak pemurah? Ni kita bagi dulu kat semua orang untuk hafalkan doa ni, tapi biasanya semua orang dah hafal. Doa yang pertama dalam Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ni bagi orang nampak mata saya. Kok orang kata saya lagi pakai cermin mata, orang nampak mata ni duk baca nota tak mana ke. Dah. Ni memang duduk sendiri, tuan-tuan boleh tengok mata saya sebiji-sebiji, saya tengok tuan-tuan elok-elok. Macam tu. Boleh dapat. So doa yang pertama, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang kedua, Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Dalam Quran juga surah Ibrahim, yang ni bacaan asalnya
Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Okey. Yang ketiga, Rabbi ja'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doa ni untuk pelindung diri kita daripada akidah kita bergoyang, dan juga keturunan kita, supaya berdiri teguh di atas landasan ahli sunnah wal jamaah. Jadi doa ni bawah dalam surah tu. Doa yang nombor 2 duduk bawah, doa yang nombor 1 ni duduk atas. Boleh dapat muka surat yang sama. Nombor 4, Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Dan yang kelima iaitu Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu nombor 5. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. So ada 5 doa. Saya ulang sekali lagi bacaan dia bagi elok-elok, tuan-tuan dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salah ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. 5 doa. Boleh dapat? Semoga ia bermanfaat. InsyaAllah, kalau tuan-tuan nak doa ni dan senarainya, InsyaAllah kami kongsikan. Sebab hari ni kan saya baru habang, jadi Kindahai baru nak buat nota. Maybe esok atau lusa lah kot, kita akan share dekat dalam page kita, IG tu kan, Rumah Biru Purple kita tu. Ada Rumah Biru, tuan-tuan boleh ambil. In fact, nanti saya bacakan doa ni, kita share dalam kita punya TikTok supaya tuan-tuan pun boleh share ni. Boleh Alright, khair. So masuk tajuk kita. Kita dah sedikit off. Baik. Pemurah adalah salah satu sifat Nabi yang dimaktubkan di dinding maqam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Especially apabila dia berhampiran dengan bulan Ramadan, kata para sahabat, disebutkan di dalam riwayat hadis-hadis yang sahih, Nabi jauh lebih pemurah di bulan Ramadan daripada angin yang berlalu. Maknanya angin ni kalau dia berlalu, dia lalu tu dia pukul rata semua. Maknanya angin bila berlalu tu semua orang kena lah. Angin bila tiup, dia tiup semua sekali lalu. Nabi lebih pemurah daripada tu. Maknanya siapa saja mai kat Nabi, pantang lepas. Kalau bahasa orang utara kata, pantang lepas. Kiri, kanan, depan, belakang, mai dia dekat Nabi. Nabi akan bagi hang minta apapun. Seseorang tak akan pulang dengan tangan kosong bila mai berjumpa dengan Nabi. Terutamanya bulan Ramadan, maksudnya lebih lagi dahsyat. Bulan lain pun mai, hak yang mai bagi berbirat tengkuk Nabi. Berbirat tengkuk Nabi. Tengkuk Nabi ada ridak. Dia arak tu mai tu, dia tarik tu berbirat. Berbirat dia apa? Bebekas warna merah lagu tu kat tengkuk Nabi. Minta Nabi bagi. Dalam keadaan menyakiti Nabi, ni bulan biasa aja. Dalam keadaan menyakiti Nabi dan meminta kepada Nabi. Dua benda yang tak match up. Dia tak match pun. Dia tak, orang kata apa? Dia tak match lah. Kalau dalam tu, mix tu dia tak jadi ya. Kalau buat lagu tu dia tak masuk lah. Tapi Nabi tetap bagi banyak dekat lelaki tersebut sampai Nabi tanya, adakah aku berbuat baik kepada hang? Sampai dia kata, ya, kamu telah berbuat baik kepada aku. Hasan tu, aku dah berbuat baik dengan hang. Aku dah berlaku baik dengan hang. Sampai Arab tu kata, ya Allah, ya Rasulullah, kamu ni dah berlaku sangat baik dah dengan aku. Dahsyat. Itu bulan biasa. Apatah lagi orang yang macam ni di bulan Ramadan. Dan orang yang sama
menjanjikan siapa yang pemurah, siapa yang belanja orang buka puasa, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, gak syurga dihias untuk orang ni. Sebaik-baik ganjaran sedekah adalah di bulan Ramadan. Faham tak? Sebaik-baik sedekah adalah pada hari Jumaat, sebaik-baik sedekah adalah pada bulan Ramadan. Dan bayangkan kalau hari Jumaat yang jatuh pada bulan Ramadan, boleh faham? So dia jadi triple double kebaikan itu dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Jadi sifat pemurah ni dia maktubkan dekat dinding Nabi. Maqam Nabi, kalau tuan-tuan tengok di sebelah kiri, dia tulis ya khaira man dufinat bil qa'i a'zumuhu fataba min tibihin nalqa'u wal akamu nafsil fida'i qabri anta sakinuhu. Dekat sini fihil afafu wa fihil judu wal karamu. Jud tu adalah sifat Nabi yang orang semua kenal, iaitu pemurah. Sebab tu dalam hadis Nabi sendiri sebut, Nabi kata innallaha jawadun yuhibbul jud. Allah pemurah dan sangat suka kepada hamba dia yang pemurah, dan suka kepada orang yang bermurah hati. Orang yang sifat murah ni Allah suka. Yang dia baik dengan semua orang. Dia lemah lembut dengan keadaan bila orang main kepada dia. Dia pemurah. Faham tak? Jadi antara cara kaedah ni kita kena tahu apa benda yang mix up duduk sekali dengan sifat pemurah. Sifat pemurah ni dia tak boleh duduk seorang-seorang dia. Dia bukan satu sifat yang satu orang tu pemurah dalam keadaan dia bengih. Satu orang pemurah dalam keadaan dia hati kotor. Dia tak boleh macam tu. Jadi sebab itu antara latihan yang kita boleh buat kepada anak-anak kita ialah pertama melatih mereka dengan keadaan sifat pemalu, supaya malu dengan Allah. Allah baik dengan kita, sebab kita tak mau baik dengan orang. Macam anak-anak kita kan, dia macam dia abang kat kita kan. Apa ni abang asyik duk marah saya? Kita pun kena abang juga. Cik kena malu kalau cik cakap begitu. Cik pun duk marah adik. Cik kata abang duk marah cik, cik pun duk marah adik. Faham tak? So bentuk sifat malu tu supaya kita recognize. Faham tak? Kita sendiri tahu level kita. Cik tak buat kerja, tak cik nak minta naik gaji. Cik kena malulah. Itu cara dia. Lepas tu latih dia pun menghormati orang tua dan menyayangi orang muda. So bila kita latih dia menghormati orang tua dan menyayangi orang muda, dia akan sentiasa sifat murah. Bila orang tua mai dekat dia, cik boleh tolong dapat cik ambil slipper depan tu, dia dalam keadaan senang hati, dia akan terus ambil. Cik boleh tolong tak? Kalau dengan orang muda pula, dia sayang adik dia. Jadi bila adik dia minta ke dia, bang nak sikit, nah, ataupun belum lagi, abang dia jatuh, adik dia dah tanya dia, are you okay? Abang faham tak? Dia punya sifat tu kita build dekat mereka. Dan always remember, ini nasihat sahaja, saya adalah mereka yang bermadhab dalam membentuk anak-anak. Kita kena puji anak-anak. Saya bukan jenis orang yang berpegang bahawa dengan pujian akan membuatkan seseorang itu akan sombong dan saya bukan macam tu. Saya berpegang bahawa pujian yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ali yang merosakkan orang ni ialah pujian yang melampau dan tidak ikhlas. Faham tak? Orang tu contoh minum lagu ni, besok sempoi minum tangan kanan tu. Kan minum tangan kanan ni kan semua orang buat. So pujian begitu yang mendorong kepada kerosakan. Tapi ada pun budak minum tangan kanan, kita kena puji. Macam ni lah bagus, cik minum tangan kanan, very good. Tangan kiri no. Nampak tak? So benda tu dia very good. So saya adalah orang yang dalam membentuk anak, saya bermazhab bahawa memuji anak itu sangat important. So kita puji mereka dengan sifat pemurah mereka, dan kita pun kena murah dengan pujian. Boleh tak? Dan yang ketiga, ada soalan sofa? Ada soalan sofa? Tak ada soalan? Everybody faham ke perbincangan kita? Saya harap perbincangan kita boleh di follow through oleh semua orang. Macam mana? Okay? Alright? Faham? Good. Dan yang ketiga, terapkan kepada mereka sifat sabar. Nak jadi pemurah ni dia kena sabar. Macam kalau kita dekat Mekah misalnya,
Kita duk bagi sedekah. Sebab kami kita duk tengok TV, duk orang dekat Mekah saja duk tanya. Kalau kita dekat Mekah, kita duk bagi bantuan dekat orang. Kita duk bagi, yalah kadang-kadang kita nak buat orang bagi apa sedekah jamaah hari Jumaat. Biasanya orang rebut hari Jumaat sebaik-baik sedekah, buat apa sedekah di sebaik-baik tempat kan, faham tak? Di sebaik-baik tempat, di sebaik-baik hari, di sebaik-baik keadaan, buat pula dalam keadaan baru lepas umrah dan sebagainya. So banyaklah orang akan buat macam tu. So point dia saya nak sebut, bila kita buat macam tu, sekali lagi akan ada orang yang terover main dekat kita, faham tak? Kita dah bagi dekat dia main dalam keadaan dia gagal benda tu, dia ambil benda tu, dia macam rampas daripada orang. Macam kalau bahasa kita kata, hang tak, kalau tak makan langsung kan, kita dalam hati kita. Tapi kita tak boleh cakap macam tu. Sebab apa? Sebab Allah sendiri fa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan fa ammal yatima fala tanhar, fa ammas sa'ila fala taqhar. Betul? Jangan kasar, jangan halau orang yang main minta tu. Sebab Nabi tahu sifat orang tu dia macam tu. Jadi kena ada sifat penyabar. Dan bila ada sifat penyabar, mesti kena ada sifat pemaaf. So kita build sifat pemaaf tu. Sebab latihan untuk nak jadikan seorang anak itu pemurah, dia bukan boleh habaq kat dia, ni cik bagi sedekah ni, pergi belajar, pergi bagi sedekah. Yang tu untuk hari Jumaat latih dia cantik. Bawa bapak-bapak bagi duit. Itulah yang dilatih oleh ayah saya. Setiap kali hari Jumaat, dia akan ambil RM1 dia bagi kat kami. Walaupun ketika itu RM1 dia bagi. Untuk berlatih kita bagi dalam tabung, dia jadi habit untuk kita rasa bersalah kalau kita pergi masjid, kita tak bawa duit dalam tabung. So sifat itu dilatih. Dalam masa yang sama, dia build dengan attach sifat-sifat yang lain. Dia tak boleh stand alone. Sifat pemurah akan wujud daripada Nabi. Kalau Nabi seorang yang pemarah, Nabi seorang yang perungui, Nabi seorang yang tak sabar, Nabi seorang yang tak ada pemalu, Nabi tak hormat ke orang tua, tak sayang yang muda, dia tak akan jadi. Macam mana Nabi nak tolong orang tua tu dengan secara langsung boleh angkat barang? Macam mana Nabi boleh pergi ke hujung kampung suap orang tua yang duduk menghina Nabi? So dia mesti kena ada sifat sabar dan pemaaf tu mesti wujud. Barulah wujudnya sifat pemurah tadi tu. Itu kombinasi kepada kesemua karakter yang kita dah belajar. Barulah dia boleh ada rentetan itu. Sebab itu anak-anak di Kinder High kita bentuk mesti kena ada karakter ni. Kalau tidak dia akan bagai bunga kembang tak jadi. Dia nampak macam pemurah. Tolong kau saya. Tak pada berbasut. Dia nampak macam baik, ada Islam, tapi hati hasad. Dia jadi macam tu. Dia contohlah kan, ngaji agama, dia kuat mengetahui orang. Orang yang sama latih supaya jangan hina orang. Orang yang sama hina orang, dia jadi tak kenal lah. Dia jadi tak ngam benda tu. Wallahualam. Ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Semua saya mengharapkan perkongsian kita hari ini menjadi satu manfaat kepada kita dalam keadaan pemurah ini adalah salah satu sifat yang sangat penting. Karakter yang penting bagi seorang manusia yang berjaya. Tidak ada manusia atas muka bumi yang berjaya tanpa ada sifat pemurah. Sayyidina Abu Bakar sangat amat pemurah, mengikuti pemurahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar, orang yang kedua yang champion, adalah seorang yang sangat pemurah, mengikuti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardah. Sangat pemurah dengan orang ramai, sangat pemurah dengan ahli keluarganya, sangat pemurah dengan masyarakat kelilingnya dan orang di bawah takdir dia, di bawah pemerintahannya. Jadi luar biasa. Saya mengharapkan anak-anak kita yang berada di Kinder Hive, kita dapat bentuk pupuk sifat ini dan menjadikan ini salah satu perkongsian yang baik untuk dikongsi dengan anak-anak kita dan take home message yang mereka boleh bawa balik dengan keluarga mereka. Bina sifat pemalu, binakan sifat menghormati orang tua, mengasihi orang yang muda, penyabar, pemaaf dan pemurah. InsyaAllah
6 karakter awal ini menjadi asas untuk dia membentuk lagi 14 karakter ke hadapan. Wallahu a'lamu bissawab. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua. Sekadar pemakluman saja, Kinder Hive sudah merasmikan cawangannya yang ke-15 baru-baru ni di TTDI Jaya. Dan untuk pengetahuan ibu bapa dan semua yang menonton, pelajar-pelajar Kinder Hive sekarang ada approximately plus minus hampir 400 orang dah. Hampir 400 orang pelajar di 15 cawangan kami. Dan kita juga ada taska dan tadika, dan kita amat-amat mengalu-alukan kepada semua yang nak terlibat dalam menjadi lisensi kepada kita, dan amat-amat menitik beratkan kepada pembentukan pelajar. Jadi kalau tuan-tuan mai kepada 15 cawangan kami, tuan-tuan boleh tengok macam mana colour dia, very colourful, sangat cantik, kuningnya menyerlah, menyegarkan, dengan orang kata cikgu-cikgu kami mempunyai orang kata apa pendidikan awal kanak-kanak, dan dia ada apa? JKA bukan JKA apa? Dia ada yang khusus untuk KAS ke apa, dia ada satu yang JSPK. JSPK dia ada cikgu kita dilatih di bawah untuk mendidik anak-anak, pendidikan awal kanak-kanak. So ECE Early Child Education kita sangat menitik beratkan yang tu. Dan cikgu boleh, ibu bapa, parents dan semua boleh mai tengok anak-anak kami di 15 lokasi insya-Allah, dan doakan keselamatan anak-anak ini dan kebijaksanaan mereka, dan doakan juga untuk anak-anak ini lapang dadanya, terang hatinya, dan mereka rajin mendirikan solat dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan in progress kita ada 15 lagi cawangan, dan baru-baru ni ada beberapa lagi individu yang mai untuk menjadi lisensi kita, antaranya daripada Sungai Buloh pun ada yang mai bersama dengan kita. So kita amat berbesar hati dan berterima kasih kepada semua yang menyokong, dan terus sharekan kebaikan ini supaya semua orang seronok jadi baik. InsyaAllah aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jom kita tutup dengan selawat Imam Syafi'i. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikril ghafilun. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.